Okey, ini adalah motor Nova 250 yang baru Banyak sangat jajan-jajan premium yang ada dekat Avita ni. Tengok built-in camera kat sini. Dia actually design tak jauh beza dengan X-Max. Design macam X-Max. Kita tengok lampu belakang Rasanya ni lampu belakang pun lampu belakang X-Max. So datang dah ada ni. So ni sound dia. Bergerak kalau pusing. Bergerak. What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Adib Ki Motovlog. So, korang layan dulu video intro ni, and then kita pergi ke review motor terbaru daripada Avita, Nova 250. Give a big applause. Macam ada cantik kan? So ini adalah model terbaru daripada Avita Nova 250. Design ala-ala X-Max, tapi actually motor ni kecil sedikit berbanding X-Max yang gemuk gedempol tu. So motor ni lebih kecil. So ada dua warna, iaitu Emerald Green dan juga Metro Grey. Yang mana korang minat cuba komen sikit nanti Macam biasalah, tarik handbrake. Oh, menarik geng. Ada RPM. Gerak bergerak Ada voltmeter, ada jam, ada temperature. Semuanya kontrol dekat sini lah. Kat sini. Semua kontrol kat sini. So windshield. Oh, windshield tak boleh adjust. Seat dia aku suka, lembut. And then dia ada kemasan hitam berkilat di sini. Pun nampak cantik. 7 inci DFT screen, LCD. Memang premium. So ni sound dia. Bergerak kalau pusing. Bergerak. So kompartmen dia jenis macam ni, sedok. So besar jugalah, tengok phone boleh masuk. Tak ada masalah. Okay, so kita tengok nak buka tangki minyak so gitulah ada ni. Okay, nak buka seat. Lebih kurang NMAX. Dia macam NMAX size dia. Okay, sekarang kita tengok lampu pula. Okay, lampu dia tengok double signal. So tu semua LED fully LED. Okay, tengok lampu brake. Okay, tengok dari depan pula. Itu dia. Rim hadapan 14, belakang 13 Dia dengar bunyi horn dia. Sedap. Horn dia sedap. Ni kill switch. So ada adjustable lagi dekat lever brake. Satu benda kat sini, hand brake. Kita tarik dan tolak. So motor sekarang dalam keadaan hand brake.
baloi lah. Harga dia 14,000 Design X Max. So horsepower dia 25.5 horsepower Torque 2/3. Tangki minyak 12 liter. Padu. Spek padu geng. Spek rumah padu. So ni ada, inilah harga basic dia. Okay guys, kita nak sampai ke penghujung video. Jadi aku akan buat ringkasan sikit dan juga kesimpulan untuk motor Nova 250 ni Jadi segi spek enjin aku tak banyak komplain sebab enjin dia memang performance oriented, enjin modern yang reliability ni pun terjamin. Okay, dari segi enjin dia pakai liquid cool, single cylinder, 4 stroke, SOHC, 4 valve. Torque yang motor ni hasilkan 23 Nm dan juga 25.5 horsepower. So apa korang nak lagi, dah power dah ni. Cukup lah tu untuk skuter. Kalau bawa dua orang tu 130 GPS tu memang senang-senang je dia dapat Untuk engine system pula, dia ada traction control, dia ada killer system, and then switch yang dekat button-button yang korang akan tekan-tekan tu ada lampu guys. Mana nak dapat motor yang belah-belah ribu ni ada lampu dekat button tu. Yang ni paling best, 7 inci TFT LCD with mirror screen sharing. Maksudnya kalau korang ada telefon yang ada mirroring sharing tu, korang boleh sambung je ke LCD dia, tengok movie. So dari segi suspension, depan dia gunakan teleskopik, yang belakang dia gunakan dual gas. Dia ada tire pressure monitoring. Tayar depan 14 inci, belakang 13 inci. So berat keseluruhan motor ni 165 kilo Yang paling best tangki dia 12 liter tau. Jauh tu. Okay, color dia ada dua, emerald green dan juga metro grey. Ada pada motor ni yang kira aku rasa bagus dari segi keselamatan kan. Dia dah ada built-in front dashcam tau. So macam apa-apa kemalangan yang kita tak nak lah, tapi kemalangan tu kita tak jangka kan. Dalam motor ni dah ada dah. Kalau ada kemalangan kita boleh check balik dalam sistem dia, ada rekod. Tapi dia ada front dashcam je lah. Bawah seat tu, storage dia, saiz dia 20 liter. Besar jugalah, lebih kurang NMAX kan. Yang aku suka dekat 4 piston caliper tu. Twin piston pun dah melekat. Lagi kan 4 piston guys. Ada 2 tahun warranty untuk 20,000 km. Sport rim ala-ala NMAX. Itu je aku boleh cerita. Sport rim ala-ala NMAX, body ala-ala X-Max, size ala-ala Aprilia. Seating height dia 774. Boleh kata tinggi jugalah 774 ni. Macam aku tinggi 168 cm, masih jengkit jugalah. Kalau ada yang bawah lagi tu mungkin akan nampak kelakar sikit. Jadi itu je lah rumusan yang aku boleh buat. Motor ni antara motor yang terbaik di pasaran Jadi terima kasih kerana menonton. Subscribe Adib K Motovlog. Bye bye.